Dah boleh start Periang. Baik. Ceria. Penyabar. Beliau suka memberi contoh yang dekat dengan kehidupan pelajar. Jadi kami lebih mudah faham dan tidak mudah bosan dalam kelas. Beliau seorang yang sangat positif, sentiasa membantu rakan sekerja dan tidak lokek berkongsi ilmu serta pengalaman. Saya mengenali beliau hampir 30 tahun. Sejak kami mula berkhidmat sebelum di kolej ni lagi. Sepanjang tempoh itu, beliau merupakan seorang rakan sekerja yang sangat komited dan mudah bekerjasama. Saya teringat, beliau seorang pensyarah yang sangat berdedikasi dan sentiasa membantu pelajar memahami pelajaran dengan sabar. Saya masih ingat ketika beliau bergurau dengan kami semasa kelas, tetapi pada masa yang sama tetap memastikan kami memahami pelajaran. Beliau tidak pernah garang dengan kami, tidak pernah marah. Beliau tidak pernah lokek dengan senyuman. Kami pasti akan merindui semangat kerjasama beliau serta sikapnya yang sentiasa senyum, sentiasa menceriakan suasana tempat kerja. Beliau memberi motivasi kepada saya untuk lebih rajin belajar dan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kekuatan beliau ni ialah sabar dan dedikasi dalam membimbing pelajar. Beliau sentiasa memastikan pelajar benar-benar memahami apa yang diajar. Beliau selalu mengingatkan kami supaya tidak mudah berputus asa dan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Beliau cakap, setiap hari adalah hari baru untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Pada saya, beliau seorang yang sangat mesra dan mudah didekati. Jika ada rakan sekerja yang memerlukan bantuan atau pandangan, beliau sentiasa bersedia untuk membantu. Saya akan merindui cara beliau mengajar yang santai tapi mudah difahami serta sikapnya yang sangat mengambil berat tentang pelajar. Beliau selalu mengingatkan kami supaya tidak mudah berputus asa dan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Kata beliau, gagal sekali bukan bermakna gagal selama-lamanya. Beliau telah memberi banyak sumbangan dari segi pengalaman, idea dan komitmen dalam memastikan pelajar mendapat pendidikan yang terbaik. Beliau seorang yang sangat positif, sentiasa membantu rakan sekerja dan tidak lokek berkongsi ilmu serta pengalaman. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan jasa sepanjang berkhidmat. Segala tunjuk ajar akan sentiasa kami kenal. Semoga kurniakan kesihatan, kebahagiaan dan ketenangan dalam fasa baharu kehidupan. Jasa haji tidak akan kami lupakan. Dilahirkan pada 19 Mac 1966 di Pontian Johor, Haji Saharudin membesar di Kampung Parit Saniman, Air Baloi. Beliau mendirikan rumah tangga pada tahun 1996 bersama Puan Zarina binti Abdul Majid dan dikurniakan 3 orang anak. Perjalanan pendidikan beliau bermula di SK Seri Sekawan Desa sebelum meneruskan persekolahan di SMK Air Baloi dan seterusnya di Sekolah Menengah Vocational Kluang. Minat mendalam dalam bidang teknikal membawa beliau memulakan kerjaya sebagai juruteknik sebelum menyambung pengajian di Maktab Perguruan Teknik Ceras. Pada tahun 1993, beliau memulakan khidmat sebagai pendidik di SMV Muar dan kemudiannya melanjutkan pengajian ijazah Sarjana Muda Pendidikan serta Teknologi di UTM Skudai. Sepanjang perkhidmatannya di Kolej Vocational Muar, beliau telah menyumbang dalam pelbagai peranan kepimpinan dan pembangunan pelajar serta dikenali sebagai seorang pendidik yang berdedikasi. Pihak pengurusan kolej merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, ilmu dan dedikasi yang telah dicurahkan sepanjang khidmat. Moga persaraan ini membawa kebahagiaan, kesihatan yang baik dan masa yang indah bersama keluarga. Terima kasih atas segala bakti. Selamat bersara kepada Tuan Haji Saharudin. Ini saya cakap sendiri lah. Okay. Haji Din ni, dia telah membuat sesuatu yang lebih daripada apa kemampuan dia. Tahap kemampuan dia banyak ni, tapi dia buat lebih daripada itu. Dia telah
berjasa kepada negara. Sepanjang hayat dia berkhidmat untuk negara dan juga membangunkan masyarakat semata-mata. Jasa-jasa beliau pada saya memang sesuatu yang saya tak akan dapat lupakan. Terima kasih Haji Din.